Areng. Pi balik ah Pak Ji. Pi balik ah. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Okay guys, hari ni aku turun lagi ke kolam air masin, kolam BSF 2 ke depan ni. Naknya dah banyak kali lah, beberapa kali aku turun. First time aku turun aku dapat cekok. Tu pun main pelampung makan malam. Lagi berapa kali? 3 kali. Lepas tu aku turun loop. Sumpah aku main casting pakai SP, casting pakai udang, tak kena kat tangan aku. Aku pun heran apa punya suai aku tak tahu. Ni kali ke berapa aku main. Harap hari ni ada lah kot. Mana-mana cubalah. Macam biasa aku ditemani wife aku. Hari ni orang tak apa ramai. Try lah tengok macam ada harapan. Okay guys, jom follow aku. Bagi yang baru hadir ke channel aku jemput hampa untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Bagi yang dah support aku ucapkan ribuan terima kasih. Jom kita setup lancar. Macam biasa kita mulakan dengan soft plastik. Try set soft plastik ni. Kalau hijau bling-bling ni. Tapi yang ni jihit 7 gram. Ada tu eh. Ha? Boleh. Tak ada. Areng. Woi. Orang duk balin tu ni, orang tak makan, ramai balin makan aja. Buat tengok ni kawan ni. Aja. Aku duk balin tu tadi tu. Dia tak makan tu. Dia main-main beli makan ni. Dia ni pakai bomo apa ni. Aku penin teh dia ni. Haram teh. Dia main apa dah? Ha? Matuk tak dalam arus ni. Tak kak dalam arus ni. Tu. Balin lorong sama. Ha.
Areng. Pi balik ah Pak Ji. Pi balik ah. Aram. Tak ya. Alhamdulillah Pak Ji. Ada ikan tak ada? Ada ikan tak ada? Okey, tikam teruk Pak Ji ya. Kita 3 kali mai. Pon tak boleh ghostan direct. Ni baru boleh. Oh. Jauh rilah tu. Mai balik. Duk itu. Apa balik-balik tu tak ada apa kan. Kok bagi tekok kan. Tapi dia bagi kau. Apa tadi dia main kat kan. Ha. Kita kata dia kok jangan bagi kat saya kok. Kalau titik terendah seorang mancing ni. Kalau balik ghostan tu orang bagi ikan kan. Jangan bagi kat saya kok. Kok kalau nak bagi kat perempuan saya kok. Betul tu main. Payah apa? Memang payah. Dok orang duk beli. Contoh dah kita tak boleh. Hidup kita. Tahu kita mana. Hari tu kira duk makan kat depan ni kok. Tengok depa duk mengai depan ni. Tapi makan udang. Kita ni macam-macam lah. Yang udang, SP, pelampung, botol semua tak makan kok. Berat kau kata jodoh dengan kolam ni. Baik guys. Hai, melawan mo Pak Ji. Kateng. Alhamdulillah. Strike kedua guys. Dia baru kena ada poji baru nak makan.
Alhamdulillah, strike ketiga guys. Huh. Strike ketiga MJ. Duduk diam Fat. Duduk diam Fat, nak garis ni. Alright. Mantap guys. Aku tukang pakai udang. Tukang pakai udang. Lipat. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Lagilah sekok makan udang. Nak asar-asar aja. Kan hopok ni tak ada jenak kot. Makan guys, makan. Aduh, udah tinggal. Makan tinggal. Ada orang guys. Haram. Guys, alhamdulillah. Cukup sampai dekat sini video aku kali ni. Sudah nak gerak balik. Alhamdulillah ada juga strike 3 ekor. Yang ada juga yang apa? Ketuk-ketuk tinggal. Caranya ada ramah juga lah ni. Sebelum ni aku main 3 kali aku kumpau guys kat kolam ni. Kolam tak besar mana. Tapi kalau dia tak mau buka mulut, apa pun tak boleh. Bukan pasal dia tak mau buka mulut je lah sebelum ni. Orang lain dapat, kan? Aku tak dapat. Pening putih. Kali ni rezeki aku, roda aku kat atas balik kot. Okay guys, bagi yang dah menonton video aku sampai habis, ucapkan ribuan terima kasih. Bagi yang bawah dia, jangan lupa menjemput umpah untuk subscribe dan tekan tombol loceng. Okay guys, semoga kita berjumpa lagi di next episode di Fat Balap Fish Hunter.